Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Okey, selamat pagi. Hari ni aku turun lagi. Okey, air laut tengah dia pasang nak surut. Dia masih tinggi lagi lah. Macam dia surut pelan-pelan. Okey, hari ni aku guna UL dia, casting. Try casting je. Semoga gasak hari ni. Okey, pada yang baru dalam channel aku, jangan lupa subscribe, like dan share. Yang dah lama dalam channel aku ucapkan terima kasih. Semoga korang dipanjangkan umur dan murah rezeki selalu. Okey geng, semoga hari ni banyak gasak geng. Okey, ciao. Sampai dah di spot. Okey, setup aku guna joran Storm Discovery 2 hingga 6 lb. Lepas tu reel Ruby Ultra Power T1000. Mainline ni Lemex. Lepas tu umpan yang pertama dia aku try fokus sabiki dulu awal pagi. Nanti kalau dah tak ada strike, aku tukar-tukar umpan. Cuba dulu geng. Mana tahu banyak anak ikan tu main tepi. Okay, aku pindah spot dalam sana sikit. Aku tukar guna penumpang. Okey, strike. Allah, cukup. Dah. Apa ni? BDGT pertama dia ni. Dia kalau pakai SP ni besar sikit dapat ni. Allah, jauhnya nanti. Guna SP baru ada strike geng. Sini cari lagi dah geng. Jenuh nak strike. Aku dah agak dah dari sini je. Tapi itulah main pakai popper sabiki tak mau makan.
Tak dapat aku redah di sana lagi. Ayak masih tinggi. Yakin? Gila, macam celah ni. Oh, syukur geng ada saya geng. Aduh, ini yang salah negara ni. Jauh betul aku nak pergi atas. Strike kedua geng. Jenuh. Allah Akbar. Aduh weh. Si baik jatuh yang tempat anu dia. Okey. Rekod lagi. Ni kena letak pakai apa ni? Lihat tadi dulu tu. Nanti baru aku bubuh di gari Cari lagi ni geng. Aku terpijak siput tadi. Tu jatuh. Kena pandai pijak batu yang rata-rata ni. Kalau tak kalau time tak ada ombak okey geng. Kalau berombak payah. Tengok. Aku umpan situ je sekejap je umpan aku dah pergi tepi. Kena cari batu yang rata-rata je. Yang hari tu aku banyak gasak sebelah sini je depan. Tapi guna Popeye Saviti. Ni GP dia tak main di atas je. Dia main di dalam. Bila guna seplastik pun ada makan. Sangkut. Ini lama-lama ni. Aku banyak kalau sangkut pun okey, tak tahu berapa 100 ke 50 ke. Nanti aku bagi link di deskripsi. Jighead ada juga yang main apa? Beli banyak-banyak je geng, tapi ni aku beli yang dari kawan aku je. Nanti aku letak juga link yang boleh beli banyak-banyak sekali je. Jighead dengan plastik sekali. Jadi kalau sangkut pun ada beli ganti lagi. Okey. Try lagi geng. Kalau kali ini sangkut, stop lagi. Dia ada ombak tu yang bikin kau sangkut tu. Kalau tak ada ombak,
Dia tak sangkut geng. Tak boleh biar umpan turun, terus direct. Tak, memang aku nak target dia di GT. Geng, ada tambahan geng. Tapi kalau guna SP je, saiz dia boleh tahan geng. Ada strike tapi jenuh. Ombak tu punya pasal. Cari lagi dia geng. Dia tak berkumpulan, dia pecah-pecah. Kalau berkumpulan, umpan sana kena aja. Ini sekejap di sana, sekejap di sini. Dia ada juga geng, tapi dia liak. Dia sana sini. Kalau satu tempat ya, dia berkumpul situ depan, cantik. Nah, tengok geng mata kail aku. So tadi dia sangkut. Ini jangan buang geng, masih boleh pakai. Kita bagi bagus dia balik. Kan dia ni. Lepas kita cek. Kalau macam dia kurang tajam, tak sah je lagi. Asal je dekat batu-batu. Oh, tajam dah balik ni. Boleh guna lagi. Belum apa-apa dah sangkut lagi. Ayak dah surut dah. Ini tak boleh guna ni. Patutnya 2 gram je ni. So ayak dah rendah. Cara dia, jangan biak sampai dasar ni. Terus kita karau dia. Kita umpan. Ini bentar dia.
Okey, jangan sampai bawah. Pusing. Casting. Okey geng, tak ada ikan makan. Sadaqallahul azim. Okey. Tangan pun dah lenguh dah ni. Kalau dia tak mau nak kalau ikan tak mau nak buka mulut, jenuh. Syukur alhamdulillah ada juga lauk aku bawa balik hari ni geng. Aduh. Cuaca pun dah panas dah. Tadi aku datang jam 7. Sekarang jam 11 dah. Okey lagi aku nak balik lagi. Syukur alhamdulillah ada juga hasil. Dia pun bombak. Bombak ayam pun kena. Tapi tadi macam ada jalan sikit. Okey, siapa nak cuba boleh cuba ni. Umpan ni. Atau ombak, ayak keruh, boleh cuba umpan ni. Nanti link pembelian aku letak di deskripsi di bawah. Jadi ni hasil dia. Oh, alhamdulillah geng, bolehlah buat goreng. Saiz 3-4 jari. Okey. Aku guna popper sabiki tadi langsung tak ada strike ni. Tukang umpan dalam. Dia makan di dalam geng. Okey. Itu je lah yang aku nak share. Harap korang terhibur. Okey. Assalamualaikum. Bye.